Tak ada lagi dah Husky yang apa kata tak pick up tu. Sebab sekarang ni Husky dua kata dah mai dah. Pick up lagi padu, CC pun dah aspek tau. Tapi sebelum Ida mula cerita pasal Husky ni, siapa yang belum follow, minta tolong follow dulu tau. Untuk Husky baru ni bukan saja dah di up spec, tapi hampa tengok betul-betul dekat depan ni apa yang beza. Meter, betul, meter dah berbeza. Meter dah bagi meter TFT. Dekat dalam ni pun abang boleh pilih nak buat demo night mode. Termasuklah ada 3 display abang boleh pilih. Sejuk sikit mata memandang kan. Untuk spec pula dah main dengan 174cc. Berbanding dulu 150 je kan. So untuk Husky 200 ni output pun dah bertambah 16 horsepower, 15.6 Nm tau. Sebab tu dia kata untuk pick up dia ni akan jadi lagi sedap. So kalau abang tengah survey lagi nak beli motor, bolehlah angkat Husky 200 ni. Untuk spek lain semua masih sama lagi, termasuklah fuel tank capacity 15 liter. Ada smart key dan USB port. Main 2 channel ABS depan belakang, ada TCS juga. Main juga dengan 3 warna pilihan abang. Abang rasa warna mana yang cantik? Cuba komen dekat bawah. Abang nak tengok warna apa lagi? Nanti dia tunjuk tau. Jangan lupa like, follow, share video ni. Bye!